Pada Disember 1998, di sebuah rumah agam milik konglomerat di Bukit Damansara, Kuala Lumpur, seorang menantu perempuan telah hilang, Siti Aisyah, 29 tahun. Hanya 3 tahun sebelumnya, dia adalah salah seorang pelakon wanita paling terkenal di Malaysia. Dia meninggalkan dunia glamour selepas berkahwin dengan pewaris konglomerat dan semua orang menyangka dia hidup dalam kemewahan. Namun, wanita itu hilang pada suatu malam, meninggalkan anak lelakinya yang baru berusia 2 tahun. Ibu mentuanya mendakwa menantunya telah melarikan diri mengikut seorang lelaki lain. Suaminya pula langsung tidak menunjukkan minat terhadap kehilangan isterinya. Detektif yang bertanggungjawab hanya mendengar kata-kata keluarga kaya itu, menulis satu baris dalam laporan siasatan dan menutup fail kes. Kakak kandungnya cuba menunjukkan surat adiknya sebagai bukti, tetapi dihalau di hadapan balai polis. Ia adalah zaman di mana telefon bimbit dan CCTV belum meluas. Apa yang berlaku di sebalik tembok tinggi rumah agam itu tidak diketahui oleh dunia luar. Selama 10 tahun, tiada apa-apa yang berlaku. Sekurang-kurangnya, itulah yang kelihatan di permukaan. Tetapi pada musim luruh tahun 2008, sebuah pancutan air marmar gergasi di tengah-tengah taman kediaman itu mula condong. Apabila pekerja menggali asasnya untuk kerja-kerja pembaikan, cangkul seorang pekerja tersangkut pada sesuatu kira-kira 1 meter di bawah konkrit. Apa yang ditolak oleh mata cangkul itu bukanlah tanah atau batu. Wanita yang hilang 10 tahun lalu berada tepat di bawahnya. Dia tertanam di taman tempat anaknya bermain setiap hari. Siapakah yang menanamnya di situ? Dan siapakah yang mendirikan pancutan air marmar seberat beberapa tan di atasnya, menyembunyikannya dengan sempurna selama 10 tahun? Kisah hari itu bermula. 14 Oktober 2008, petang. Di rumah agam Tan Sri Hashim, pengasas Hashim Textiles, di Bukit Damansara, bayang-bayang panjang jatuh ke atas pancutan air marmar besar di tengah taman seiring dengan condongnya mentari musim luruh. Daniel Iskandar, 12 tahun, cucu keluarga konglomerat itu, berhenti seketika dengan bola di kakinya. Rumput di sebelah kanan pancutan air itu tenggelam membentuk bekas tapak kaki dan air dari pancutan itu mengalir turun melalui sambungan marmar, mewujudkan lopak lumpur. Daniel meletakkan bolanya dan mendekati kawasan rumput yang tenggelam. Tapak kasut sukannya separuh terbenam dalam tanah yang lembik. Ayah, lantai pancutan air ni dah mendap. Air pun asyik bocor. Haris Iskandar menjengukkan kepalanya dari tingkap bilik bacaan. Dia menaikkan cermin matanya, memandang ke arah taman dan berkata dengan acuh tak acuh, bagi tahu Pak Cik Rahman, suruh dia panggil juruteknik baiki. Daniel mengangguk dan berlari ke arah stor di halaman. Pak Cik Rahman, ketua pekerja di rumah itu, keluar dari stor. Pak Cik, ayah suruh panggil orang baiki pancutan air. Air bocor teruk. Pancutan air. Tuan muda, baiklah. Saya akan hubungi syarikat penyelenggaraan. Pak Cik Rahman mengeluarkan buku nota dari poketnya dan mula mencari nombor telefon. Puan Sri Salma, isteri kepada Haris dan ibu kepada Daniel, telah berada di Eropah selama 10 hari. Suaminya, Tan Sri Hashim, telah meninggal dunia pada tahun 2006. Biasanya, Puan Sri Salma yang menguruskan semua hal berkaitan taman, tetapi semasa ketiadaannya, tugas itu jatuh ke tangan Pak Cik Rahman. Pak Cik Rahman segera menelefon syarikat seni batu mahkota. 2 hari kemudian, sebuah lori memasuki pintu utama kediaman itu. Di belakangnya terdapat sebuah jengkaut kecil, cangkul dan baldi dan 3 orang pekerja berpakaian seragam turun. Encik Borhan, ketua pekerja, memakai sarung tangannya dan berjalan perlahan-lahan mengelilingi pancutan air. Terdapat kesan air kehitaman di bawah tapak marmar dan tanah di sebelah timur pancutan air itu jelas kelihatan condong. Kalau dah mendap macam ni, mesti ada masalah dengan asasnya. Kita kena buka dari atas. Encik Borhan memberi isyarat kepada 2 pekerja muda. Turunkan jengkaut, kita pecahkan konkrit. Apabila jengkaut mula memecahkan konkrit, bunyi bising yang tajam memenuhi taman. Debu putih berterbangan dan pekerja-pekerja itu bergilir-gilir menyodok serpihan konkrit dan tanah. Apabila kedalaman mencapai 2 meter, rasa pada mata cangkul berubah.
Ia bukan batu yang keras, tetapi sesuatu yang liat dan lembut menolak cangkul itu. Encik Borhan mengangkat tangannya. Berhenti, berhenti. Ada sesuatu di bawah. Encik Borhan berlutut dan menolak tanah dengan tangannya. Seketul kain kalis air hitam muncul. Apabila Encik Borhan mengangkat satu hujung kain itu dengan berhati-hati, penutup sebuah tong getah besar yang sudah pudar warnanya kelihatan. Terdapat retakan panjang pada permukaan tong itu, dan dari celah retakan itu, sesuatu yang berwarna putih terkeluar. Tangan Encik Borhan terhenti di udara. Ini, salah seorang pekerja di sebelahnya berundur dan menjatuhkan cangkulnya. Encik Borhan, itu bukan tulang ke? Encik Borhan perlahan-lahan berdiri. Dia mengeluarkan telefon bimbit dari poketnya, tetapi jarinya terketar-ketar sehingga dia tersalah menekan nombor 2 kali. Hello, Balai Polis Travers ke? Ini dari kediaman pengerusi Hashim Textiles di Bukit Damansara. Kami sedang melakukan kerja-kerja pembaikan asas pancutan air dan terjumpa sesuatu seperti tulang manusia. 40 minit selepas laporan diterima, sebuah kereta peronda hitam berhenti di hadapan rumah agam itu. Inspektor Kamal dari Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur turun dari kereta. 37 tahun, berbadan tegap dengan renungan mata yang tajam. Inspektor Kamal memasuki taman dan memerhatikan sekeliling. Para pekerja telah berundur jauh dari pancutan air dan di dalam lubang yang digali, sebuah tong getah hitam separuh terdedah. Inspektor Kamal mencangkung di hadapan lubang dan menyalakan lampu suluh. Apabila cahaya menyinari celah retakan tong itu, kontur objek putih itu menjadi jelas. Ia adalah tulang manusia. Di sebelahnya terdapat sepasang kasut kulit wanita, gaya tahun 1990-an dan seutas gelang logam yang teruk terhakis. Inspektor Kamal berdiri dan memandang para pekerja. Jangan ada sesiapa yang sentuh apa-apa. Mulai sekarang, seluruh taman ini diklasifikasikan sebagai lokasi siasatan. Dia mencapai walkie-talkie. Pusat. Ini dari kediaman Hashim di Bukit Damansara. Dijumpai rangka dipercayai milik manusia di bawah asas pancutan air. Minta hantar pasukan forensik PDRM. Pasukan forensik PDRM tiba dan mengambil seluruh tong getah itu. Dari dalamnya, mereka menemui satu rangka yang hampir lengkap dan memeriksa keadaan pengedap tong serta tahap pengerasan konkrit. Ketua pasukan forensik menghampiri Inspektor Kamal. Kalau kedap macam ni, mayat ni dah ditanam sekurang-kurangnya 8 hingga 12 tahun. Inspektor Kamal mengangguk dan mencatat angka itu di dalam buku notanya. Apabila dia mula menyemak sejarah kediaman itu, satu fakta menarik perhatiannya. Pancutan air ini dipasang pada tahun 2000 atas arahan Ibu Mentua, Puan Sri Salma. Dan 2 tahun sebelum itu, pada Disember 1998, terdapat kes orang hilang yang tidak selesai di rumah ini, melibatkan menantunya, Siti Aisyah. Pada masa itu, dia berusia 29 tahun, seorang bekas pelakon terkenal. Inspektor Kamal turun ke arkib bawah tanah Ibu Pejabat Polis Kuala Lumpur. Dia berjalan melalui koridor sempit dengan lampu Kalimantan yang berkelip-kelip dan berhenti di hadapan rak besi yang berhabuk. Dia menarik keluar fail bertanda 1998. Apabila dia membuka kulit fail itu, hanya terdapat beberapa helai kertas di dalamnya, terlalu sedikit untuk dianggap sebagai laporan siasatan. Di ruangan rumusan oleh detektif yang bertanggungjawab ketika itu, Inspektor Bu Yusof, hanya satu baris tertulis, dipercayai lari dari rumah, tiada unsur jenayah. Inspektor Kamal perlahan-lahan menutup fail itu dan memejamkan matanya seketika. Pasukan forensik membandingkan susunan gigi rangka dengan rekod pergigian Siti Aisyah dari klinik yang pernah dikunjunginya pada tahun 1998. Kurang dari 48 jam, keputusannya keluar. Rangka itu adalah milik Siti Aisyah. Petang itu, semua saluran televisyen memaparkan tajuk berita yang sama. Bekas pelakon terkenal hilang 10 tahun lalu ditemui sebagai rangka di bawah pancutan air rumah mentua. Saham Hashim Textiles jatuh merudum dan dunia hiburan serta korporat gempar. Haris Iskandar duduk di hadapan televisyen di bilik bacaannya. Apabila gambar isterinya pada zaman kegemilangannya muncul di skrin, dia menekuk mukanya dengan kedua-dua belah tangan. Bahunya membongkok
dan dia tidak bergerak untuk masa yang lama. Pada masa yang sama, Daniel pulang dari sekolah. Terdapat beberapa pasang kasut asing di hadapan pintu dan pita kuning polis direntangkan di sekeliling taman. Daniel berhenti, mencengkam tali bagnya. "Pak Cik, apa semua ni? Apa yang dah jadi?" Pak Cik Rahman memegang bahu Daniel dan membawanya masuk ke dalam rumah dengan senyap. "Tuan Muda, lebih baik Tuan Muda masuk ke bilik dulu. Semuanya baik-baik saja." Daniel menoleh dan memandang ke arah taman sekali lagi. Di tempat pancutan air itu, kini terdapat sebuah hemah biru dan orang-orang yang memakai sarung tangan putih bergerak sibuk. Daniel masih tidak tahu bahawa retakan yang ditemuinya beberapa hari lalu, celah tempat air bocor itu, adalah permulaan kepada semua ini. 16 Oktober 2008, pagi. Inspektor Kamal berjalan di sebuah lorong perumahan di Ampang. Di antara pagar-pagar lama, terdapat sebuah pintu pagar kecil. Apabila dia menekan loceng, agak lama barulah terdengar sahutan dari dalam. Pintu terbuka dan seorang lelaki tua dengan rambut putih yang disikat ke belakang muncul. Inspektor Ber Yusof, detektif yang bertanggungjawab dalam kes kehilangan Siti Aisyah pada tahun 1998. Berusia 70 tahun, sudah lama bersara, dengan kedutan yang dalam di wajahnya, Inspektor Kamal menunjukkan kad pengenalannya. "Inspektor Kamal dari Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur. Saya datang untuk bertanya tentang kes kehilangan Siti Aisyah pada tahun 1998. Yusof menjeling kad pengenalan itu dan bersandar pada bingkai pintu. "Kenapa kes tu baru sekarang nak diungkit? Rangka telah ditemui di bawah pancutan air, disahkan sebagai Siti Aisyah." Kelopak mata Yusof bergetar sekali. Dia mengetap bibirnya, memandang ke hujung lorong seketika dan kemudian menggelengkan kepalanya. "Kes keluarga tu dah selesai sebagai kes menantu lari. Saya tak ada apa-apa lagi nak cakap. Tuan hanya menulis satu baris dalam laporan dan menutup kes. Dipercayai lari dari rumah, tiada unsur jenayah." Seorang wanita berusia 29 tahun hilang meninggalkan anak berusia 2 tahun dan satu baris sudah cukup. Tangan Yusof yang memegang pintu pagar semakin kuat. "Kau tahu tak keadaan masa tu macam mana?" "Tak ada apa yang boleh aku buat. Saya datang sebab saya nak tahu keadaan masa tu." Yusof diam. Dia mengelak pandangan mata dan menutup pintu. Bunyi selak pintu bergema di lorong itu. Inspektor Kamal memandang pintu yang tertutup itu untuk seketika sebelum mengeluarkan buku nota dan menulis sesuatu. Dalam perjalanan pulang, Inspektor Kamal meneliti semula rekod tahun 1998. Sebulan sebelum Siti Aisyah hilang, pada November 1998, rekod penggunaan kad kreditnya menunjukkan dia telah melawat sebuah firma guaman di KLCC sebanyak 3 kali. Inspektor Kamal terus menuju ke Kuala Lumpur. Firma guaman Z.R. terletak di tingkat 7 sebuah bangunan pejabat berhampiran KLCC. Selepas melalui kaunter penyambut tetamu, dia diiringi ke sebuah bilik di dalam, di mana seorang peguam wanita berusia 50-an berdiri. Puan Zarina, peguam yang mengendalikan kes perceraian Siti Aisyah pada masa itu. "Inspektor datang pasal kes Puan Siti Aisyah, kan? Selepas tengok berita, saya dah agak pihak polis akan hubungi saya." Inspektor Kamal duduk di kerusi bertentangan dan bertanya, "Betul ke Puan Siti Aisyah datang ke sini pada November 1998? "Betul. Dia datang 3 kali." Puan Zarina menanggalkan cermin matanya dan mengeluarkan satu sampul surat dari laci meja. Dia sedang bersedia untuk memfailkan perceraian dan mendapatkan hak penjagaan anaknya. Dia juga sedang menyiasat aset suaminya, Haris Iskandar, dan mengumpul bukti hubungan sulit suaminya. Bukti hubungan sulit tu macam rekod daftar masuk hotel atau keterangan saksi. "Ya, Puan Siti Aisyah sendiri yang bawa bukti tu. Dia sangat bertekad. Katanya dia perlukan bukti kukuh untuk bawa anaknya keluar dari rumah tu." Inspektor Kamal mencatat sambil mengangguk. Dalam perjalanan pulang ke balai, Inspektor Kamal menentukan destinasi seterusnya. Mak Cik Kalsom, pembantu rumah di kediaman Hashim pada tahun 1998, kini berusia 57 tahun. Mak Cik Kalsom tinggal di sebuah pangsapuri kecil di Ceras.
Apabila dia membuka pintu dan melihat kad pengenalan polis, matanya terbelia. Inspektor datang pasal Puan Aisyah, kan? Saya nampak kad berita. Jumpa bawah pancutan air, ya? Inspektor Kamal mengangguk dan masuk ke ruang tamu. Makcik ingat tak apa-apa yang berlaku pada malam 4 Disember 1998? Makcik Kalsom duduk di hujung sofa, kedua-dua tangannya di atas riba, jari jemarinya menggeletar sedikit. Malam tu, saya dengar suara Puan Sri besar dengan Puan Aisyah dari rumah utama. Mereka memang tak berapa ngam, tapi malam tu lain macam. Bukan setakat bertengkar, tapi macam menjerit. Makcik dengar tak apa yang mereka cakap. Dinding tebal, jadi saya tak dengar dengan jelas. Tapi yang pasti Puan Sri besar menjerit. Suara Puan Aisyah pun ada dengar. Keesokan paginya, Makcik Kalsom menyambung. Sambil menunduk, Puan Sri besar cakap pada saya, menantunya dah kemas barang dan keluar. Dia kata, perempuan tu tak layak masuk dalam keluarga ni. Makcik percaya cakap dia? Masa tu, ya, bila Puan Sri besar cakap macam tu, saya pun iyakan saja. Makcik Kalsom berhenti seketika. Dia memandang keluar tingkap, mengetap bibir dan perlahan-lahan membuka mulutnya. Tapi ada satu benda yang selalu buat saya rasa tak sedap hati. Puan Aisyah tu sayang sangat pada Daniel. Dia bukan orang yang akan tinggalkan anak yang baru berumur 2 tahun. Selama 10 tahun, benda tu rasa pelik. Inspektor Kamal menutup buku notanya dan berdiri. Pada tahun 1998, Puan Sri Salmah memberitahu polis menantunya telah melarikan diri mengikut seorang lelaki lain. Suaminya, Haris Iskandar, juga berkata begitu. Hubungan mereka sudah renggang, jadi tidak perlu mencarinya. Detektif yang bertanggungjawab, Yusof, menerima kata-kata mereka bulat-bulat dan siasatan berhenti di situ. Inspektor Kamal meneliti semula rekod perkhidmatan Yusof. Terdapat catatan persaraan awal pada awal tahun 1999, beberapa tahun sebelum tarikh persaraan wajibnya. Mata Inspektor Kamal terpaku pada tarikh itu untuk seketika. Pada masa itu, berita penemuan rangka di bawah pancutan air sampai kepada Puan Sri Salmah di Eropah. Suara Puan Sri Salmah meninggi di hujung talian apabila menerima panggilan daripada Haris. Apa cakap merapu ni? Pancutan air tu dibina untuk memperingati arwah ayah. Jangan sebarkan khabar angin tak berasas. Selesaikan segera. Haris menurunkan telefon, tidak mampu berkata apa-apa. Inspektor Kamal membuka semula laporan orang hilang tahun 1998. Satu perkara yang kurang. Tiada satu pun keterangan daripada keluarga kandung Siti Aisyah dilampirkan, hanya ada keterangan suami dan ibu mentua. Tiada langsung tanda-tanda pihak polis menghubungi keluarga kandungnya. Inspektor Kamal menyemak butiran keluarga Siti Aisyah dan menemui alamat kakaknya, Siti Aminah, di Shah Alam. Keesokan petangnya, Inspektor Kamal berdiri di hadapan sebuah kompleks pangsapuri di Shah Alam. Apabila dia menekan loceng, pintu terbuka dan seorang wanita berusia 43 tahun muncul. Siti Aminah, dengan raut wajah yang mirip adiknya dan kedutan yang dalam di tepi mulutnya. Sebelum Inspektor Kamal sempat membuka mulut selepas menunjukkan kad pengenalannya, Siti Aminah berkata dahulu, "Inspektor datang pasal Aisyah, kan?" "Ya. Ada beberapa perkara yang saya nak tanya." Mereka duduk berhadapan di meja makan dan Siti Aminah meletakkan cawan teh sebelum membuka mulut. 10 tahun lalu, selepas adik saya hilang, saya terus pergi ke rumah mentuanya. Tahu tak apa yang Puan Sri Salmah tu cakap pada saya? Dia kata, adik saya dah pergi ke Jepun dengan seorang lelaki. Jadi, jangan cari dia. Tangan Siti Aminah memegang cawan teh. Urat-urat di belakang tangannya timbul, menunjukkan betapa kuat dia menggenggamnya. Ke Jepun, macam mana Aisyah nak ke mana-mana tanpa pasport? Tak masuk akal. Jadi saya pergi ke balai polis dengan surat yang saya dapat dari adik saya. Puan bawa surat? Ya. Saya tunjukkan pada seorang detektif bernama Yusof. Tahu tak apa yang dia cakap selepas baca surat tu sepintas lalu? Siti Aminah melepaskan cawan teh dan memandang tepat ke arah Inspektor Kamal. Ini luahan perasaan pasal gaduh suami isteri je. Dengan benda ni, tak boleh buat apa-apa.
Itu je yang dia cakap. Lepas tu dia suruh saya balik. Siti Aminah berdiri dan masuk ke bilik tidur utama. Seketika kemudian, dia keluar membawa sebuah sampul surat lama. Hujung sampul itu sudah kekuningan dengan beberapa kesan lipatan. Tanda ia telah dibuka dan dilipat berulang kali selama 10 tahun. Siti Aminah mengeluarkan surat dari sampul itu dan meletakkannya di atas meja. Ini surat terakhir yang Aisyah hantar pada November 1998. Selama 10 tahun, saya tak sanggup nak buang. Inspektor Kamal memakai sarung tangan dan membuka surat itu dengan berhati-hati. Tulisan yang halus dan bergetar memenuhi helaian kertas. Kak, Aisyah nak keluar dari sini, nak mulakan hidup baru dengan Daniel. Tapi Aisyah tak tahu kalau keluarga ni akan lepaskan Aisyah. Pandangan Inspektor Kamal terhenti pada ayat terakhir. Dia meletakkan surat itu dan memandang Siti Aminah. Hujung mata Siti Aminah kelihatan kemerahan. Dia menggigit bibir, menahan sebab untuk seketika sebelum menyuarakan perasaannya. Kalau detektif tu baca surat ni betul-betul masa tu, mungkin adik saya dah ditemui. 10 tahun, selama 10 tahun saya simpan benda ni seorang diri. Inspektor Kamal meletakkan surat itu ke dalam beg bukti dan menundukkan kepalanya. Surat ini akan saya gunakan dalam siasatan. Saya janji akan selesaikan kes ini sampai ke akhirnya. Siti Aminah menoleh keluar tingkap. Dia duduk diam begitu untuk sekian lama. 22 Oktober 2008, laporan analisis dari Jabatan Forensik PDRM tiba di Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur. Inspektor Kamal membuka sampul dan membaca laporan itu. Terdapat kesan pukulan dengan objek tumpul yang jelas pada bahagian belakang tengkorak. Tulang itu lekuk ke dalam, satu bentuk kecederaan yang tidak mungkin disebabkan oleh jatuh atau kemalangan biasa. Inspektor Kamal meletakkan laporan di atas meja dan memanggil Sarjan Farid, ahli pasukannya. Punca kematian dah dikenal pasti. Pukulan objek tumpul di belakang kepala. Ini bukan kes orang hilang, tapi kes bunuh. Sarjan Farid melihat laporan itu, bibirnya terkatup rapat. Jadi, arah siasatan kita akan berubah sepenuhnya sekarang, Inspektor? Betul. Kita kena kecilkan senarai suspek. Inspektor Kamal berdiri di hadapan papan putih. Dia mengambil pen marker dan menulis 3 nama. Pertama, Puan Sri Salma, ibu mentua. Berusia 55 tahun pada tahun 1998. Pihak yang terlibat dalam pertengkaran sengit pada malam terakhir. Kedua, Haris Iskandar, suami. Berusia 30 tahun ketika itu. Sebab mengapa dia tidak peduli dengan kehilangan isterinya tidak jelas. Ketiga, Mendiang Tan Sri Hashim, bapa mentua. Berusia 60 tahun ketika itu, terdapat banyak keterangan yang mengatakan dia menekan menantunya dengan kuasa patriarkal. Inspektor Kamal menutup pen marker dan berkata, jawapannya ada pada salah seorang daripada 3 orang ini. Panggil Haris Iskandar dulu. Haris Iskandar hadir ke Balai Polis Travers sebagai saksi pada hari Jumaat minggu itu. Dia duduk di kerusi bilik soal siasat dengan butang kotnya tidak dikancing dan lingkaran hitam jelas kelihatan di bawah matanya. Inspektor Kamal duduk di hadapannya dan menghidupkan perakam suara. Pada petang 4 Disember 1998, di mana Encik berada. Saya ada urusan kerja di luar kawasan, di mana Encik menginap. Haris menundukkan pandangannya ke meja. Dah 10 tahun berlalu, saya tak ingat dengan tepat. Orang yang bersama Encik, saya tak ingat. Inspektor Kamal memandang wajah Haris dengan tenang. Jari jemari Haris bergerak tidak menentu di atas meja. Encik tak ingat. Pada malam isteri Encik hilang, Haris tidak mengangkat kepalanya. Masa tu saya ingatkan isteri saya dah lari dari rumah. Jadi tak ada sebab untuk saya ingat hari tu sebagai hari yang istimewa. Inspektor Kamal tidak bertanya lagi dan mematikan perakam suara. Selepas keluar dari bilik soal siasat, Inspektor Kamal mengangguk kepada Sarjan Farid. Dah geledah semua beg bimbit yang kita ambil dari bilik bacaan dia? Sudah, Inspektor. Ada satu benda yang kami jumpa. Sarjan Farid mengeluarkan sekeping kertas dari beg bukti. Sekeping resit kad kredit yang sudah pudar, bertarikh 4 Disember 1998 dari Hotel Grand Plaza, Kuala Lumpur.
Inspektor Kamal mengambil resit itu dan mengesahkan tarikhnya. Malam isteri dia hilang, dia ada di hotel di KL, kata tak ingat. Inspektor Kamal meletakkan semula resit itu ke dalam beg bukti dan berkata, cari pekerja hotel tu masa tu. Sesiapa saja yang kerja di kaunter depan, Sarjan Farid mula menyiasat dan 3 hari kemudian, dia menemui seseorang. Puan Amizah, 49 tahun, pekerja kaunter depan Hotel Grand Plaza pada tahun 1998. Puan Amizah hadir ke balai polis dan duduk di kerusi bilik soal siasat. Puan ingat tak nama Haris Iskandar? Puan Amizah mendongak ke siling, cuba mengingat. Haris Iskandar. Dari Hashim Textiles tu, ingat, pada separuh akhir tahun 1998, dia selalu datang dengan perempuan yang sama. Perempuan yang sama? Ya. Muka yang selalu saya nampak kat TV masa tu, macam pelakon, tapi saya tak ingat nama. Muda dan cantik. Inspektor Kamal mencatat sambil bertanya, berapa kali agaknya mereka datang? 3-4 kali juga. Mereka selalu ambil bilik yang sama di tingkat yang sama. Sebab tu saya ingat. Selepas keluar dari bilik soal siasat, Inspektor Kamal berdiri di tepi tingkap koridor. Dia mengeluarkan sebatang rokok, tetapi memasukkannya semula ke dalam poket. Siasatan mula menunjukkan bahawa Haris Iskandar telah menjalinkan hubungan dengan seorang pelakon dari agensi yang sama, Zara Abdullah, sejak separuh akhir tahun 1998. Pada malam isterinya hilang, dia berada di hotel. Dia bukan sahaja tidak mempersoalkan kehilangan isterinya, malah berkata tidak perlu mencarinya. Keadaan akan lebih mudah baginya jika isterinya hilang. Inspektor Kamal menoleh dan melihat nama baru di papan putih. Di sebelah nama Haris Iskandar, dia menulis motif perselingkuhan. Alibi disahkan. Pandangannya beralih kepada nama ketiga, mendiang Tan Sri Hashim. Inspektor Kamal memanggil Sarjan Farid. Mesti ada orang yang boleh sahkan di mana Tan Sri Hashim berada pada 4 Disember 1998, Pak Cik Rahman. Pak Cik Rahman hadir ke balai polis, duduk di kerusi dan meletakkan tangannya dengan kemas di atas riba. 4 Disember 1998. Hari tu, Tan Sri ada di rumah. Selepas makan malam, beliau minum ubat herba di bilik bacaan dan masuk tidur awal. Maksudnya beliau berada di dalam rumah agam itu. Ya, betul. Inspektor Kamal membelik buku notanya dan bertanya, bagaimana sikap Tan Sri terhadap menantunya, Puan Siti Aisyah? Pandangan Pak Cik Rahman jatuh ke lantai seketika. Tan Sri sangat menentang hasrat Puan Aisyah untuk kembali berlakon. Beliau menganggapnya sebagai satu aib kepada keluarga Hashim. Mereka pernah bergaduh besar sekali. Bergaduh besar tu sampai tahap mana Pak Cik Rahman terdiam seketika, kemudian berkata dengan suara perlahan, Puan Aisyah cedera. Inspektor Kamal dan Sarjan Farid saling berpandangan. Selepas soal siasat selesai, Sarjan Farid mula melawat klinik-klinik ortopedik di sekitar Kuala Lumpur. Di klinik ketiga, dia menemui rekod perubatan dari tahun 1997. Siti Aisyah datang dengan tulang rusuk retak. Dia mendakwa terjatuh dari tangga, tetapi dalam nota doktor tertulis, kelihatan seperti disebabkan oleh hentakan luaran. Sarjan Farid berlari masuk ke pejabat dengan salinan rekod itu. Inspektor, kami jumpa rekod Tan Sri Hashim memukul Puan Siti Aisyah pada tahun 1997. Tulang rusuknya retak. Inspektor Kamal mengambil rekod itu dan menelitinya lama. Dia berjalan ke papan putih dan menulis rekod serangan pada 1997 di sebelah nama Tan Sri Hashim. Ketiga-tiga mereka mempunyai motif. Puan Sri Salmah adalah pihak yang bertengkar pada malam terakhir. Haris Iskandar berada dalam situasi yang selesa jika isterinya hilang dan Tan Sri Hashim mempunyai rekod memukul menantunya. Inspektor Kamal menutup pen marker dan duduk. Dia berpeluk tubuh dan memandang papan putih untuk seketika sebelum membuka mulut. Kita kena lihat pada objek, bukan orang. Sarjan Farid mengerutkan dahi. Objek, Inspektor? Pancutan air. Kenapa mesti di bawah pancutan air? Kalau kita boleh selesaikan itu, kita akan tahu siapa yang melakukannya.
Inspektor Kamal berdiri dan mengambil rekod pembinaan pancutan air dari Timbunan Bahan Siasatan. Cari syarikat seni batu mahkota yang dibina pada tahun 2000, sahkan siapa yang terlibat dalam pembinaan itu. Inspektor Kamal mengambil semula salinan surat yang diterimanya dari Siti Aminah dan meletakkannya di atas meja. Keluarga ni tak akan lepaskan Aisyah. Dia memaku pandangannya pada ayat itu sambil membuka buku notanya. Keterangan peguam Puan Zarina mengenai persediaan perceraian, kesaksian Mak Cik Kalsum tentang pertengkaran pada malam terakhir dan surat ini. Siti Aisyah secara aktif cuba untuk keluar dari rumah itu sejurus sebelum dia hilang. Percubaan itu adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh seseorang. Inspektor Kamal membuka fail siasatan dan mengangkat pen. Soalan paling penting dalam kes ini bukanlah siapa yang melakukannya, tetapi mengapa di bawah pancutan air, dia meletakkan pen dan memandang keluar tingkap. Matahari sedang terbenam dan hanya cahaya lampu Kalimantan yang menerangi pejabat siasatan. 3 November 2008, pagi. Telefon di Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur berdering. Sarjan Farid mengangkat gagang. Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur. Suara di hujung talian rendah dan serak. Terdengar bunyi batuk. Saya orang yang bina pancutan air di rumah Agam Hashim pada tahun 2000. Pembinaan tu tak normal. Sarjan Farid menutup gagang telefon dengan tangannya dan memberi isyarat mata kepada Inspektor Kamal. Inspektor Kamal berdiri dan menghampirinya. Boleh saya tahu nama Encik? Panggilan terputus. Sarjan Farid segera mengesan nombor pemanggil. Sebuah pusat jagaan di Seremban, Negeri Sembilan. Inspektor Kamal dan Sarjan Farid bertolak ke Seremban pada petang itu. Mereka berjalan di koridor tingkat 3 pusat jagaan itu dan membuka pintu bilik. Seorang lelaki terbaring di katil tepi tingkap. Encik Manaf, 60 tahun, wajahnya pucat kekuningan dan tiup oksigen terpasang di hidungnya. Paru-parunya teruk terjejas dan dadanya berombak setiap kali dia bernafas. Inspektor Kamal duduk di kerusi tepi katil dan menunjukkan kad pengenalannya. Encik ke yang telefon balai polis kami pagi tadi. Encik Manaf perlahan-lahan menoleh, matanya merah dan bibirnya kering. Ya, saya nampak kad berita. Tulang manusia jumpa bawah pancutan air. Lepas tengok tu, saya rasa saya tak boleh diam lagi. Inspektor Kamal mengeluarkan buku nota dan bertanya. Encik terlibat dalam pembinaan pancutan air di kediaman Hashim pada tahun 2000? Ya, saya kerja dengan seni batu mahkota. Saya yang buat kerja-kerja asas pancutan air tu. Encik Manaf batuk sekali dan membetulkan tiup oksigennya. Biasanya, asas pancutan air cuma perlu gali 80 cm je. Tapi Puan Sri Salma sendiri yang datang ke tapak. Dia tentukan lokasi pancutan air betul-betul di atas sebuah bilik stor lama di belakang taman. Bilik stor macam bilik bawah tanah. Dulu tempat simpan tempayan jeruk atau barang-barang lama. Bila kami gali sampai ke lantai bilik tu, Encik Manaf berhenti dan memandang ke siling. Dia memejamkan mata sekali sebelum membukanya semula. Ada satu tong getah besar yang dibalut dengan kain kalis air tertanam di situ. Pen Inspektor Kamal terhenti. Encik nampak tong getah tu? Ya, saya rasa pelik. Jadi saya tanya Puan Sri Salma, benda apa ni? Tahu tak apa perempuan tu cakap? Encik Manaf menyambung sambil menjilat bibirnya yang kering. Dia kata tu kapsul masa berisi barang-barang peninggalan arwah bapa mentuannya. Dia suruh jangan buka langsung dan terus tuang konkrit di atasnya. Inspektor Kamal mengangkat kepala dan memandang Encik Manaf. Encik ikut arahan dia. Pandangan Encik Manaf jatuh ke selimutnya. Dia meraba-raba jarum suntikan yang tercucuk di belakang tangannya. Saya ikut. Masa tu Puan Sri Salmah bagi upah 3 kali ganda dari biasa. Tunai, sampulnya tebal macam ni. Encik Manaf menunjukkan jarak antara ibu jari dan jari telunjuknya. Lepas tu dia suruh jangan cerita pasal pembinaan ni pada sesiapa pun. Saya rasa ada yang tak kena. Tapi masa tu saya perlukan duit dan ia urusan keluarga orang lain. Encik Manaf membiarkan ayatnya tergantung dan menoleh. Cahaya matahari petang yang redup masuk melalui tingkap. Selama 8 tahun saya cuba lupakan. Tapi lepas masuk sini awal tahun ni, bila banyak masa terluang, saya asyik teringat benda tu. Lepas tu saya nampak berita.
Encik Manaf memandang Inspektor Kamal semula, matanya yang merah berair. Kalau saya lapor masa tu, mungkin tak jadi sampai macam ni, kan? Sebelum mati, saya nak lepaskan beban ni. Inspektor Kamal menutup buku notanya dan diam seketika. Dia menunduk sekali sebelum membuka mulut. Terima kasih kepada Encik, kami telah membuat satu langkah besar. Kami perlu merekodkan keterangan rasmi. Encik okey? Encik Manaf mengangguk. Selepas merekodkan keterangan, Inspektor Kamal berhenti di tempat letak kereta hospital. Sarjan Farid berdiri di sebelahnya menunggu. Inspektor, ini bermakna Puan Sri Salma sendiri yang mendirikan pancutan air di atas mayat. Bukti masih belum cukup. Saksi cuma seorang. Kita perlukan lebih banyak pengesahan. Inspektor Kamal membuka pintu kereta dan berkata, kita kena buka semula bilik stor di bawah asas pancutan air tu. Pasukan siasatan kembali ke kediaman Hashim. Selepas pancutan air dirobohkan sepenuhnya, struktur bilik stor lama yang terdedah disiasat semula oleh pasukan forensik. Terdapat satu laluan condong menuju ke bilik bawah tanah itu hanya 7.8 meter dari pintu belakang rumah utama dengan kecerunan kira-kira 30 darjah dari aras tanah. Sampel tanah dari lantai bilik stor diambil untuk analisis terperinci. Beberapa hari kemudian, keputusan dari Jabatan Kimia tiba. Sejumlah kecil sebatian tertentu yang terhasil semasa perebutan tubuh manusia dikesan di dalam tanah lantai bilik stor. Ini menyokong fakta bahawa mayat telah disimpan di situ untuk tempoh yang lama di dalam tong getah yang tertutup rapat. Inspektor Kamal berdiri di hadapan papan putih pejabat dan menyusun kronologi. Disember 1998, sejurus selepas pembunuhan, Puan Sri Salma meletakkan mayat di dalam tong getah, mengedapnya dan menyembunyikannya di dalam bilik stor. 1999, Tan Sri Hashim jatuh sakit dan dimasukkan ke hospital. Puan Sri Salma mengambil alih sepenuhnya pengurusan rumah. Musim bunga 2000, dengan alasan lanskap taman untuk mendoakan kesihatan suaminya, dia mengarahkan pembinaan pancutan air tepat di atas bilik stor. Tong getah di dasar bilik stor itu tertanam kekal di dalam konkrit. Inspektor Kamal meletakkan pen marker dan menoleh ke belakang. Sarjan Farid sedang memandang papan putih. Dia bukan pindahkan mayat, tapi dia bina struktur di atas tempat mayat tu berada. Betul. Dan selepas Tan Sri Hashim meninggal, dia adakan majlis memperingati arwah di situ setiap tahun. Keluarga, kawan-kawan, semua berkumpul depan pancutan air, letak bunga dan tunduk hormat. Siapa yang akan terfikir nak gali bawah tu? Inspektor Kamal duduk dan berpeluk tubuh. Dengan menggunakan alasan doa dan memperingati, dia pastikan tak ada sesiapa yang syak selama 10 tahun. Pancutan air itu bukan sekadar batu, ia adalah penutup. Pada masa itu, Haris Iskandar mengeluarkan kenyataan melalui peguamnya. Dia menafikan sebarang penglibatan dalam kematian isterinya dan mendakwa tidak tahu-menahu tentang tindakan ibunya. Pasukan siasatan menyemak jadual kepulangan Puan Sri Salma dari Eropah. Dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA pada 12 November. Inspektor Kamal membuka log siasatan dan mengangkat pen. Kita tangkap dia di lapangan terbang. 12 November 2008, 3 petang, Balai Ketibaan KLIA. Inspektor Kamal bersandar pada tiang berhampiran pintu pagar. Sarjan Farid berada di sebalik tiang bertentangan, memandang papan maklumat ketibaan. Pesawat Korean Air dari Paris telah mendarat 20 minit yang lalu dan penumpang yang telah melepasi pemeriksaan imigresen mula keluar satu persatu. Puan Sri Salma muncul pada jam 3.28 petang. Berusia 65 tahun, dengan rambut putih yang disanggul kemas, memakai kot hitam, langkahnya tegap sambil menarik beg troli. Inspektor Kamal bergerak ke hadapan. Puan Sri Salma, saya Inspektor Kamal dari Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur. Puan Sri diminta untuk ikut kami sebentar. Puan Sri Salma berhenti dan memandang Inspektor Kamal. Matanya mengecil. Apa salah saya? Saya nak panggil peguam saya. Ini adalah jemputan sukarela. Kami bukan memaksa, kami meminta kerjasama Puan Sri. Puan Sri Salmah menggenggam pemegang begnya dengan kuat.
Dia memandang sekeliling dan mengetap bibirnya. Saya akan panggil peguam saya dulu. Bilik soal siasat Balai Polis Travers. Puan Sri Salma hanya duduk selepas peguamnya tiba. Dia duduk tegak, kedua-dua tangan di atas riba. Posturnya tidak goyah. Inspektor Kamal duduk di hadapannya dan menghidupkan perakam suara. Rangka menantu Puan Sri, Siti Aisyah, telah ditemui di bawah asas pancutan air. Pancutan air ini dipasang pada tahun 2000. Betul. Puan Sri Salmah tidak mengangguk, tetapi membuka mulut. Betul. Saya bina untuk suami saya, tiada kaitan dengan menantu saya. Asasnya agak dalam untuk pancutan air biasa. Kalau marmarnya berat, asasnya pun kenalah dalam. Kan, syarikat pembinaan yang buat macam tu. Inspektor Kamal mengeluarkan salinan keterangan Encik Manaf dari sampul surat. Tukang batu yang bertanggungjawab atas pembinaan pada tahun 2000, Encik Manaf, telah memberi keterangan. Puan Sri sendiri yang datang ke tapak dan menentukan lokasi pancutan air betul-betul di atas bilik stor di belakang taman. Apabila mereka menemui tong getah yang dibalut kain kalis air di dasar bilik stor, Puan Sri mengarahkan mereka untuk tidak menyentuhnya dan terus menuang konkrit di atasnya. Puan Sri juga membayar upah 3 kali ganda secara tunai dan meminta agar ia dirahsiakan. Kelopak mata Puan Sri Salmah bergetar sekali, tetapi suaranya tidak goyah. Inspektor tahu di mana orang tu sekarang? Di pusat jagaan. Paru-parunya tak sihat, fikirannya pun tak menentu. Inspektor nak percaya cakap orang macam tu? Inspektor Kamal memasukkan semula keterangan itu ke dalam sampul dan memandang Puan Sri Salmah tanpa berkata apa-apa. Puan Sri Salmah tidak mengalihkan pandangannya. Menantu saya lari dengan lelaki lain pada tahun 1998. Saya dah beritahu polis macam tu dulu. Soal siasat tidak berjalan lancar. Inspektor Kamal mematikan perakam suara dan keluar dari bilik. Di koridor, Sarjan Farid sedang menunggu dengan setimbun kertas. Wajahnya kelihatan cemas. Inspektor, semasa siasatan tambahan mengenai Tan Sri Hashim, kami jumpa satu lagi perkara. Apa dia? Kita dah sahkan sebelum ni yang Tan Sri Hashim memukul Puan Siti Aisyah pada tahun 1997 kan? Tapi dalam rekod perubatan ortopedik tu, ada satu lagi nota tambahan dari doktor. Sarjan Farid membuka fail dan menunjukkannya kepada Inspektor Kamal. Terdapat juga kesan lebam lama di bahagian belakang dan lengan pesakit, disyaki penderaan berulang, bukan hentakan sekali. Ini bermakna dia bukan pukul sekali, tapi berkali-kali. Inspektor Kamal mengambil fail itu dan menelitinya lama. Tan Sri Hashim mendera menantunya secara berterusan. Ya. Dan pada 4 Disember 1998, Tan Sri Hashim berada di dalam rumah. Ini disahkan oleh keterangan Pak Cik Rahman. Sarjan Farid merendahkan suaranya. Inspektor, mungkinkah pelaku sebenar adalah bapa mentua, Tan Sri Hashim, dan Puan Sri Salmah hanya menyembunyikan mayat untuk menutup perbuatan suaminya? Inspektor Kamal meletakkan fail dan memandang keluar tingkap koridor. Matahari terbenam, meninggalkan bayang-bayang panjang di tempat letak kereta. Dia mengetuk-ngetuk bingkai tingkap dengan jarinya, berdiri diam untuk seketika. Tan Sri Hashim mempunyai rekod penderaan berulang terhadap Siti Aisyah pada tahun 1997, berada di rumah agam pada hari kejadian dan sangat menentang hasrat menantunya untuk kembali berlakon, menganggapnya sebagai aib kepada keluarga Hashim. Arah siasatan dalam pasukan mula berubah. Inspektor Kamal melepaskan tangannya dari bingkai tingkap dan menoleh kepada Sarjan Farid. Sahkan keadaan kesihatan Tan Sri Hashim pada Disember 1998. Dapatkan semua rekod kesihatannya. Sarjan Farid mengangguk dan beredar. 2 hari kemudian, rekod perubatan Tan Sri Hashim tiba. Inspektor Kamal membuka rekod itu. Sejak Oktober 1998, Tan Sri Hashim mengalami masalah sendi yang teruk dan gejala awal penyakit vaskular di kepala, menyebabkannya tidak dapat berjalan dengan betul tanpa tongkat. Nota doktor menyatakan alat bantu berjalan diperlukan. Kekuatan otot bahagian atas badan sangat lemah. Inspektor Kamal meletakkan rekod itu di atas meja dan menggelengkan kepalanya.
Seorang lelaki tua berusia 64 tahun yang tak boleh berjalan tanpa tongkat memukul belakang kepala seorang wanita berusia 29 tahun dengan objek tumpul sehingga tulangnya lekuk. Mustahil. Sarjan Farid mengetak bibirnya. Jadi, bukan Tan Sri Hashim. Rekod perubatan dah jelaskan secara fizikalnya mustahil. Inspektor Kamal berjalan ke papan putih dan memangkah nama Tan Sri Hashim. Pandangannya kembali tertumpu pada nama Puan Sri Salma. Dia meneliti semula pergerakan Puan Sri Salma. Tiada satu pun rekod atau saksi yang menyatakan Puan Sri Salma berada di luar rumah agam pada 4 Disember 1998. Sebaliknya, keterangan Mak Cik Kalsum menunjukkan bahawa Puan Sri Salma berada di ruang yang sama dengan Siti Aisyah, iaitu di rumah utama. Pada petang itu, Inspektor Kamal duduk dan baru hendak berpeluk tubuh apabila Sarjan Farid membuka pintu pejabat. Di tangannya ada senaskah surat khabar. Inspektor, kena tengok ni, tajuk besar terpampang di bahagian bawah. Bekas pengurus Siti Aisyah buka mulut selepas 10 tahun, nama Remy disebut di baris pertama artikel. Inspektor Kamal membaca artikel itu. Bekas pengurus Siti Aisyah, Remy, dalam satu temu bual dengan media, mendakwa bahawa dia mempunyai hubungan cinta dengan Siti Aisyah dan telah mengajaknya untuk melarikan diri bersama pada awal Disember 1998. Inspektor Kamal melipat surat khabar itu, matanya mengecil. Apa yang Puan Sri Salma dakwa dari awal lagi, bahawa menantunya lari dengan lelaki lain. Inspektor Kamal meletakkan surat khabar di atas meja. Panggil orang ni. Remy hadir ke Balai Polis Travers pada keesokan harinya. Berusia 45 tahun, dia duduk di kerusi bilik soal siasat dengan cermin mata hitam di atas kepalanya. Betul ke Encik ada hubungan cinta dengan Puan Siti Aisyah? Remy menyilangkan kakinya dan menjawab, betul. Kami jadi rapat masa saya jadi pengurus dia. Aisyah pun ada hati pada saya. Encik ajak dia lari bersama pada Disember 1998. Ya. Saya ajak dia keluar dari rumah tu dan mulakan hidup baru. Inspektor Kamal memandang tepat ke mata Remy. Pandangan Remy seketika beralih ke dinding. Apa Puan Siti Aisyah kata? Dia cakap terima kasih. Dia kata dia akan fikirkan. Inspektor Kamal mengangguk kemudian mengeluarkan sekeping kertas dari sampul surat. Keterangan tambahan yang diperoleh daripada Peguam Puan Zarina dari firma guaman ZR. Ini keterangan dari Peguam Perceraian Puan Siti Aisyah. Di dalamnya ada tercatat apa yang Puan Siti Aisyah cakap sendiri pada peguamnya. Dia kata dia rasa tak selesa sebab bekas pengurusnya, Remy, asyik menghubunginya dan dia dah tolak ajakan untuk lari bersama. Kaki Remy yang bersilang terlerai. Tangannya jatuh ke atas riba. Mungkin dia cakap macam tu pada peguamnya. Jadi ini cinta sebelah pihak? Remy diam. Inspektor Kamal tidak bertanya lagi dan memasukkan semula keterangan itu ke dalam sampul. Selepas keluar dari bilik soal siasat, Inspektor Kamal berkata kepada Sarjan Farid di koridor. Cerita lari dengan lelaki lain tu dah dirancang oleh Puan Sri Salma dari awal. Dia gunakan fakta yang Remy ni suka sebelah pihak untuk reka cerita menantunya lari ikut lelaki lain. Sarjan Farid mengangguk. Jadi sekarang suspek dah mengerucut kepada Puan Sri Salma seorang. Inspektor Kamal berjalan ke pejabat dan memandang papan putih. Nama Tan Sri Hashim telah dipangkah dan di sebelah nama Haris Iskandar tertulis alibi disahkan. Hanya nama Puan Sri Salma yang tinggal tanpa sebarang tanda. Inspektor Kamal mengambil pen marker dan melukis bulatan di bawah nama Puan Sri Salma. 20 November 2008, laporan analisis akhir dari Jabatan Forensik PDRM tiba. Inspektor Kamal membuka sampul dan membaca laporan itu. Bentuk lekukan di belakang tengkorak sepadan dengan pukulan oleh objek yang berat dan bulat. Ia adalah satu pukulan kuat dengan daya yang dikenakan dari atas ke bawah dan dari belakang ke hadapan. Di bahagian bawah laporan, satu baris ditambah. Penyerang dianggarkan mempunyai ketinggian yang sama atau sedikit lebih rendah daripada mangsa. Inspektor Kamal meletakkan laporan dan membuka buku notanya. Ketinggian Puan Sri Salma, 157 cm. Ketinggian Siti Aisyah, 165 cm. Jika Puan Sri Salma memukul Siti Aisyah dari belakang, arah pukulan itu sangat sepadan.
Inspektor Kamal memanggil Sarjan Farid, tukar status Puan Sri Salmah kepada suspek, dapatkan waran tangkap rasmi. Sarjan Farid mengangguk dan berdiri dan geledah semula kediaman Hashim. Semak senarai barang-barang yang ada di ruang tamu pada tahun 1998. Pasukan siasatan memasuki rumah utama kediaman Hashim. Di atas sebuah kabinet hiasan di satu sudut ruang tamu, 3 buah pasu marmar diletakkan bersebelahan. Sarjan Farid memeriksa jarak antara pasu-pasu itu. Terdapat ruang untuk 4 buah pasu, tetapi hanya 3 yang tinggal dan di tempat yang kosong, terdapat kesan habuk berbentuk bulatan. Pak Cik Rahman berdiri di hadapan pasukan siasatan dan menunjuk ke arah pasu itu. Asalnya ada 4, satu set. Saya memang perasan satu dah hilang. Sejak bila ia hilang, Pak Cik Rahman mengecilkan matanya, cuba mengingat, sekitar penghujung tahun 1998. Saya tanya Puan Sri besar, dia kata dah pecah dan dibuang. Inspektor Kamal mengangkat salah satu pasu yang tinggal dengan tangan bersarung. Ia berat. Diperbuat daripada marmar, ia mempunyai berat yang ketara dan berbentuk silinder dengan dasar yang bulat. Bentuknya sepadan dengan objek berat dan bulat yang disebut dalam laporan forensik. Inspektor Kamal meletakkan pasu itu dan memandang Sarjan Farid. 1 daripada 4 hilang dan masa hilangnya adalah penghujung tahun 1998. Sarjan Farid mengangguk dan mengambil gambar bukti. 25 November 2008, 10 pagi. Puan Sri Salmah hadir ke Balai Polis Travers bersama peguamnya. Dia memakai sut hitam dan anting-anting mutiara. Dia duduk di kerusi bilik soal siasat, meletakkan beg tangannya di atas riba dan belakangnya tetap tegak. Inspektor Kamal duduk di hadapannya. Selepas menghidupkan perakam suara dan video, dia tidak membuka sebarang fail. Sebaliknya, dia meletakkan kedua-dua tangannya dengan kemas di atas meja dan memandang Puan Sri Salmah. Puan Sri, hari ini kita berbual santai sikit. Saya nak dengar bagaimana Puan Sri telah menjaga nama baik keluarga ini. Puan Sri Salmah memerhati mata Inspektor Kamal seketika. Ada sedikit rasa waspada, tetapi tidak lama kemudian dia membuka mulut. Apa yang Inspektor nak dengar? Tahun berapa Puan Sri kahwin masuk ke dalam keluarga Hashim? Tahun 1965, umur 22 tahun, dah lebih 40 tahun. Ya, Puan Sri Salmah mengangguk sekali. Mesti susah masa bapa mentua masih hidup, kan? Jari jemari Puan Sri Salmah bergerak sedikit di atas pemegang beg tangannya. Menantu mana yang tak susah? Tapi saya tetap pertahankan kedudukan saya. Saya dengar Puan Sri juga yang jaga suami seorang diri. Saya jaga dia selama 7 tahun selepas dia jatuh sakit dan balik dari hospital. Daniel pun saya yang besarkan. Inspektor Kamal mengangguk perlahan, mendengar Puan Sri Salmah terus bercerita. Tentang menahan sabar dengan suami yang curang, tentang herdikan bapa mentua, tentang menguruskan segala urusan besar dan kecil keluarga seorang diri. Selama lebih sejam, Puan Sri Salmah menceritakan 30 tahun hidupnya dan suaranya semakin bersemangat. Keluarga ni bertahan sampai sekarang semua sebab saya. Kalau bukan sebab saya, keluarga Hashim dah lama hancur. Inspektor Kamal minum seteguk air dengan tenang. Dia meletakkan cawan dan mengubah hala tuju perbualan. Puan Sri, kita perlu bercakap tentang 4 Disember 1998. Bahu Puan Sri Salmah mengeras sedikit. Apa yang Puan Sri fikirkan masa menantu Puan Sri, Siti Aisyah, datang bawa dokumen perceraian? Nafas Puan Sri Salmah terhenti. Bibirnya separuh terbuka, kemudian tertutup. Keheningan menyelubungi bilik soal siasat. Hanya lampu merah pada perakam video yang berkelip. 1 saat, 2 saat, 3 saat. Pandangan Puan Sri Salmah terpaku pada satu titik di atas meja. 4 saat, 5 saat, 6 saat. Peguam di sebelahnya menjeling Puan Sri Salmah. 7 saat, Puan Sri Salmah membuka mulut. Dokumen perceraian, apa maksud Inspektor? Inspektor Kamal mengeluarkan sekeping kertas dari sampul surat dan meletakkannya di atas meja. Salinan tuntutan perceraian bertarikh 28 November 1998.
Diperoleh dari firma guaman ZR. Ini tuntutan perceraian yang disediakan oleh Puan Siti Aisyah. Inspektor Kamal menunjuk ke bahagian bawah dokumen dengan jarinya. Di sini, alamat penghantaran adalah rumah utama kediaman Hashim, alamat Puan Sri. Mata Puan Sri Salmah tertumpu pada dokumen itu. Pandangannya tidak beralih dari ruangan alamat penghantaran. Inspektor Kamal mula mengeluarkan dokumen satu persatu dari sampul. Ini transkrip keterangan Encik Manaf. Di dalamnya tercatat bagaimana Puan Sri sendiri datang ke tapak pada tahun 2000, menentukan lokasi pancutan air di atas bilik stor dan mengarahkan agar tong getah itu tidak disentuh. Sekeping lagi kertas diletakkan di atas meja. Ini keputusan analisis tanah lantai bilik stor. Sebatian yang terhasil apabila tubuh manusia disimpan untuk tempoh yang lama telah dikesan. Wajah Puan Sri Salmah mula pucat. Ini analisis arah pukulan pada rangka. Menunjukkan bahawa orang yang lebih rendah daripada mangsa memukul dari belakang dengan objek berat dan bulat. Inspektor Kamal mengeluarkan dokumen terakhir. Salah satu daripada set pasu marmar di ruang tamu rumah utama hilang pada penghujung tahun 1998. Dan keterangan dari pembantu rumah Mak Cik Kalsom mengatakan ada pertengkaran sengit antara Puan Sri dan Puan Siti Aisyah pada malam itu. 5 helai kertas tersusun di atas meja. Pandangan Puan Sri Salmah melilau di atas dokumen-dokumen itu. Bibirnya menggeletar. Jam di bilik soal siasat menunjukkan sudah 3 jam berlalu. Nafas Puan Sri Salmah menjadi kasar. Buku-buku jari tangannya yang mencengkam beg menjadi putih. Tiba-tiba Puan Sri Salmah menolak beg itu dari ribennya. Perempuan tu nak hancurkan keluarga ni. Suaranya meninggi. Saya jaga keluarga Hashim ni lebih 30 tahun. Tapi dia nak bercerai, nak ambil hak penjagaan anak, nak tuntut pampasan. Kalau macam tu, apa jadi dengan keluarga ni? Peguam memegang lengan Puan Sri Salmah dan berbisik. Puan Sri Salmah menepis tangan peguamnya. Inspektor Kamal tidak mengubah posturnya. Dengan kedua-dua tangan di atas meja, dia bertanya dengan suara yang rendah dan tenang. Puan Sri, jadi apa yang berlaku pada malam 4 Disember? Mulut Puan Sri Salmah terbuka, kemudian tertutup semula. Peguamnya sekali lagi memegang bahu Puan Sri Salmah. Keheningan yang panjang menyelubungi bilik soal siasat. Puan Sri Salmah menundukkan kepalanya dan berkata, dia kata dia nak bawa Daniel keluar. Itu tak boleh jadi. Mata Inspektor Kamal bergerak sedikit. Dia menoleh untuk mengesahkan lampu merah pada perakam video. Ia masih berfungsi. Inspektor Kamal berdiri. Puan Sri nak berehat sekejap. Saya juga akan berikan masa untuk Puan Sri berbincang dengan peguam. Puan Sri Salmah tidak menjawab. Dia menunduk, memandang dokumen-dokumen yang terbentang di atas meja. Kedua-dua tangannya di atas riba menggeletar halus. Inspektor Kamal membuka pintu bilik soal siasat dan bertentang mata dengan Sarjan Farid di koridor. Sarjan Farid bertanya dengan suara perlahan. Apa langkah seterusnya, Inspektor? Inspektor Kamal memandang ke tingkap di hujung koridor dan menjawab, tunggu, dia dah mula runtuh. 26 November 2008, 9 pagi, pintu bilik soal siasat terbuka. Puan Sri Salmah masuk dengan wajah yang berbeza dari semalam. Lingkaran hitam di bawah matanya dan bibirnya pucat. Selepas berbincang dengan peguamnya semalaman, dia telah mengubah pendiriannya. Peguamnya membuka mulut dahulu. Anak guam saya akan memberi keterangan mengenai apa yang berlaku pada malam 4 Disember 1998. Walau bagaimanapun, pendirian anak guam saya adalah ia satu kemalangan, bukan disengajakan. Inspektor Kamal mengangguk dan menghidupkan perakam suara dan video. Puan Sri, sila ceritakan apa yang berlaku pada malam itu. Puan Sri Salmah memandang tangannya sendiri di atas meja. Belakang tangannya dipenuhi bintik-bintik penuaan dan buku-buku jarinya tebal. Dia memandangnya lama sebelum membuka mulut. Ia berlaku pada petang 4 Disember. Selepas Haris keluar, perempuan tu datang ke rumah utama malam 4 Disember 1998. Di rumah utama kediaman Hashim di Bukit Damansara, lampu menyala.
Angin musim sejuk menyelinap masuk melalui celah tingkap dan 4 buah pasu marmar berdiri sebaris di atas kabinet hiasan ruang tamu. Siti Aisyah membuka pintu ruang tamu dan masuk. Wajah yang pernah memukau penonton televisyen itu kini cengkung, menampakkan tulang pipinya. Di tangannya ada sebuah sampul surat. Puan Sri Salmah sedang duduk di sofa menonton televisyen. Dia memandang Siti Aisyah dan meletakkan alat kawalan jauh. Kenapa datang waktu macam ni? Ibu, ada benda saya nak cakap. Siti Aisyah mengeluarkan beberapa helai kertas dari sampul surat dan meletakkannya di atas meja. Saya nak bercerai. Saya dah uruskan melalui peguam. Tangan Puan Sri Salmah terhenti di atas alat kawalan jauh. Dia memandang dokumen itu, kemudian perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Apa kau cakap? Bercerai. Daniel saya akan bawa keluar. Puan Sri Salmah berdiri dari sofa. Dia mengambil dokumen itu dan membaca halaman pertama. Perkataan tuntutan perceraian menarik perhatiannya dan nama Daniel Iskandar tertulis di bawah item tuntutan hak penjagaan. Dokumen itu renyuk di tangan Puan Sri Salmah. Kau nak bawa Daniel? Kau? Daniel anak saya. Sebelum dia jadi anak kau, dia cucu keluarga Hashim. Itu tak boleh. Siti Aisyah berundur selangkah dan berkata, Ibu, saya dah buat keputusan. Saya dah tak boleh hidup dalam rumah ni lagi. Wajah Puan Sri Salmah mengeras. Dia melemparkan dokumen yang renyuk itu ke atas meja. Tak boleh hidup? Kau tahu tak macam mana aku bertahan 30 tahun dalam rumah ni? Walaupun dipukul bapa mentua, walaupun suami aku ada perempuan lain di luar, aku ketap gigi dan pertahankan kedudukan ni. Tapi kau nak bercerai, nak tuntut pampasan. Kalau macam tu, apa jadi dengan 30 tahun aku? Saya faham keadaan ibu, tapi saya pun ada hidup saya sendiri. Siti Aisyah membungkuk untuk mengambil semula dokumen yang renyuk di atas meja. Dokumen ni saya akan ambil. Saya dah janji dengan peguam akan hantar semula selepas disusun. Puan Sri Salmah memegang pergelangan tangan Siti Aisyah. Kau nak keluar dari rumah ni, silakan. Tapi bukan Daniel. Daniel anak keluarga ni. Siti Aisyah menepis tangan Puan Sri Salmah. Dia meletakkan dokumen itu ke dalam sampul dan berpaling. Saya tak akan keluar tanpa Daniel. Kami akan keluar bersama. Siti Aisyah berjalan ke arah pintu ruang tamu. Puan Sri Salmah memandang belakangnya. Pandangannya beralih ke pasu marmar di atas kabinet hiasan. Tangannya mencapai pasu itu dan mengangkatnya. Marmar yang berat terasa di genggamannya. Puan Sri Salmah mengambil satu langkah ke arah belakang Siti Aisyah dan mengayunkan pasu itu. Bunyi tumpul bergema di ruang tamu. Siti Aisyah rebah ke hadapan. Sampul surat bertaburan di lantai. Siti Aisyah tidak bergerak. Puan Sri Salmah berdiri memegang pasu. Hanya nafasnya yang kasar kedengaran. Dia meletakkan pasu di lantai dan berlutut di sebelah Siti Aisyah. Dia memegang pergelangan tangannya tetapi tiada nadi. Bilik soal siasat 2008. Puan Sri Salmah berhenti bercakap dan menekuk mukanya dengan kedua-dua tangan. Sekian lama kemudian, dia membuka mulut. Saya cuma nak dia pengsan, bukan nak bunuh dia. Inspektor Kamal mengeluarkan sekeping kertas dan meletakkannya di atas meja. Laporan forensik. Tengkoraknya lekuk sedalam 25 cm. Ini bukan daya untuk sekadar membuat orang pingsan. Puan Sri Salmah menurunkan tangannya dan memandang laporan itu. Dia tidak berkata apa-apa. Inspektor Kamal bertanya. Selepas itu, apa yang Puan Sri buat? Puan Sri Salmah menunduk dan menyambung ceritanya. Saya takut. Saya tak tahu nak buat apa. Malam tu, seorang diri, saya balut dia dengan selimut dan masukkan ke dalam tong getah untuk jeruk yang ada di dapur. Malam 4 Disember 1998, selepas tengah malam, Puan Sri Salmah bersendirian di ruang tamu. Dia membalut mayat Siti Aisyah dengan selimut. Dia menarik tong getah besar dari dapur dan meletakkannya di lantai ruang tamu. Dia menolak mayat Siti Aisyah yang berbalut selimut ke dalam tong itu, menutupnya dan mengedapnya. Dia menegakkan tong itu, memiringkannya dan menggolekkannya di lantai. Dia membuka pintu belakang dan udara sejuk dari halaman masuk. Dari pintu belakang ke pintu masuk bilik stor, jaraknya 7,008 meter dengan cerun menurun. Dia memiringkan tong itu dan menolaknya.
Ia menggelongsor menuruni cerun hingga ke dasar bilik stor, bilik soal siasat 2008. Inspektor Kamal bertanya, bolehkah Puan Sri pindahkan tong berisi mayat seorang diri? Tong tu bentuk silinder, jadi kalau dimiringkan, boleh digolek. Pintu masuk bilik stor tu menurun, jadi tak susah nak tolak. Inspektor Kamal membelik buku notanya. Keterangan itu sepadan dengan struktur pintu masuk bilik stor yang telah disiasat oleh pasukannya. Keesokan harinya, pagi tu saya cakap pada Makcik Kalsom menantu saya dah kemas barang dan keluar. Malam tu, saya senyap-senyap bakar baju dan beg pakaian yang ada dalam bilik Aisyah pada suami Puan Sri. Bila Haris balik dan tanya mana Aisyah, saya cakap benda yang sama. Dia dah lari dari rumah. Haris tak tanya lebih lanjut. Hujung bibir Puan Sri Salmah terangkat sebelah. Satu ekspresi yang bukan senyuman, bukan juga tangisan. Dia tak pernah tanya sekalipun ke mana perempuan tu pergi. Sekalipun tak pernah. Inspektor Kamal berhenti menulis seketika dan memandang Puan Sri Salmah. Berapa lama mayat tu dalam bilik stor? Kira-kira setahun setengah. Penghujung tahun 1999, bapa mentua saya jatuh sakit dan masuk hospital. Lepas tu saya yang uruskan semua hal rumah. Masa tu saya kata nak buat lanskap taman baru dengan alasan memperingati bapa mentua. Ya, kalau bina pancutan air atas bilik stor tu, tak ada siapa yang akan usik. Kalau guna alasan memperingati, siapa yang nak gali? Puan Sri Salmah mengangkat kepala dan memandang Inspektor Kamal. Setiap tahun kami adakan majlis depan pancutan air. Keluarga, saudara mara, semua berkumpul, letak bunga, tunduk hormat, tak ada siapa yang tahu. Selama 10 tahun. Keheningan seketika di bilik soal siasat. Inspektor Kamal meletakkan pen dan bertanya, satu soalan terakhir. Kenapa Puan Sri lakukannya? Dagu Puan Sri Salmah bergetar. Dia menggenggam kedua-dua tangannya di atas riba dengan kuat. Saya kahwin masuk keluarga ni 30 tahun. Suami curang saya sabar. Bapa mentua Herdik pun saya sabar. Saya bertahan dengan satu tujuan, untuk jaga nama baik keluarga ni. Tapi bila perempuan tu nak bercerai dan bawa lari cucu saya, apa jadi dengan 30 tahun saya? Ia macam menafikan seluruh hidup saya. Air mata mengalir dari mata Puan Sri Salmah. Dia tidak mengesatnya. Inspektor Kamal mematikan perakam suara. Dia mengemaskan fail dan berdiri. Pasukan siasatan menggabungkan pengakuan Puan Sri Salmah dengan bukti fizikal. Laporan forensik, keterangan Encik Manaf, analisis tanah bilik stor, dokumen perceraian, kesaksian Makcik Kalsum, pasu marmar yang hilang, sisa tong getah. Semuanya membentuk satu garisan yang jelas. Inspektor Kamal memohon waran reman dan hakim meluluskannya. 27 November 2008, Puan Sri Salmah ditahan. Semasa keluar dari bilik soal siasat, belakangnya membongkok buat kali pertama. Bayang-bayang kecilnya memanjang di bawah cahaya lampu Kalimantan koridor. Disember 2008, Pejabat Peguam Negara mendakwa Puan Sri Salmah tragedi Disember 1998 dan penyembunyian mayat selama 10 tahun. Berikutnya tercatat dengan jelas dalam kertas pertuduhan. Oleh kerana masih ada baki 5 tahun dalam had masa 15 tahun bagi kes tahun 1998, perbicaraan berjalan seperti biasa. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Puan Sri Salmah duduk di kandang tertuduh. Berpakaian hitam tanpa secalit solekan, pipinya kelihatan lebih cengkung dalam sebulan. Peguam bela berhujah bahawa kejadian malam itu berlaku secara tidak sengaja. Puan Sri Salmah tidak berniat untuk mencederakan Siti Aisyah dan ia adalah satu tragedi yang berlaku akibat kejutan seketika. Pihak pendakwaan mempunyai pandangan berbeza. Timbalan pendakwa raya membentangkan senarai bukti satu persatu di mahkamah. Tertuduh, sejurus selepas kejadian, telah menyembunyikan mayat di dalam tong getah yang dikedap dan disembunyikan di dalam bilik stor. Setahun setengah kemudian, dia membina sebuah pancutan air di atasnya dan menutupnya dengan konkrit. Adakah ini tindakan selepas satu kemalangan yang tidak disengajakan? Puan Sri Salmah menunduk, tidak berkata apa-apa. Tertuduh telah menipu keluarga mangsa selama 10 tahun dengan mengatakan menantunya lari dengan lelaki lain. Apabila kakak mangsa merayu kepada polis,
Penipuan ini menjadi tembok yang menghalang siasatan. Di barisan hadapan galeri awam, Siti Aminah duduk. Di atas ribennya ada sebuah dompet lama milik adiknya. Nama Haris Iskandar juga disebut semasa perbicaraan. Fakta bahawa dia berada di sebuah hotel di Kuala Lumpur bersama wanita lain pada malam 4 Disember 1998 dan fakta bahawa dia tidak mempersoalkan kehilangan isterinya didedahkan di mahkamah. Walau bagaimanapun, Haris Iskandar tidak hadir sebagai saksi. Dia hanya mengemukakan kenyataan bertulis melalui peguamnya dan selepas itu melepaskan jawatannya dalam pengurusan Hashim Textiles. Encik Manaf memberi keterangan pada Januari 2009. Dia duduk di kerusi roda dengan tangki oksigen di sebelahnya. Wajahnya pucat kekuningan dan nafasnya tercungap-cungap setiap kali bercakap. Pada tahun 2000, Puan Sri Salmah sendiri yang datang ke tapak dan menentukan lokasi pancutan air di atas bilik stor. Dia suruh jangan sentuh tong getah tu dan terus tuang konkrit di atasnya. Timbalan pendakwa raya bertanya, "Encik rasa pelik tak masa tu?" Encik Manaf membetulkan tiub oksigennya dan mengangguk. "Pelik. Tapi bila dia bagi duit 3 kali ganda dan suruh diam, saya pun biarkan saja." Suara Encik Manaf menjadi perlahan. "Saya menyesal. Patutnya, saya lapor masa tu." Mac 2009, Hari Penghakiman. Puan Sri Salmah memandang ke hadapan dari kandang tertuduh. Hakim membacakan penghakiman. Hujahan bahawa tertuduh telah berkorban untuk keluarga selama berpuluh-puluh tahun diambil kira. Namun, tindakan meragut nyawa menantunya dan menghalang keluarga mangsa daripada mengetahui kebenaran selama 10 tahun tidak dapat dijustifikasikan oleh mana-mana masyarakat. Hukuman penjara 17 tahun dijatuhkan. Apabila Puan Sri Salmah berdiri, kakinya terhuyung hayang. Pegawai mahkamah memegang lengannya untuk membantu. Apabila Puan Sri Salmah menoleh ke arah galeri awam, matanya bertemu dengan Siti Aminah. Siti Aminah memeluk dompet lama adiknya di dada sambil memandang Puan Sri Salmah. Puan Sri Salmah yang pertama sekali mengalihkan pandangannya. Apabila Siti Aminah keluar dari mahkamah, wartawan mengerumuninya. Siti Aminah berhenti dan hanya berkata satu ayat, "Adik saya cuma nak hidup biasa dengan anaknya." Dia berpaling dan menuruni tangga mahkamah. Tiada siapa yang berani mengikutinya. Bekas detektif, Yusof, disiasat oleh Jabatan Tata Tertib Polis. Terbukti bahawa dia telah mengabaikan rayuan Siti Aminah pada tahun 1998 walaupun surat telah ditunjukkan. Dia didapati bertanggungjawab kerana tidak menjalankan tugasnya dengan betul dan sebahagian daripada pencenya ditarik balik. Dikatakan bahawa Yusof hanya menunduk sepanjang siasatan tata tertib. Encik Manaf meninggal dunia di pusat jagaan di Seremban 10 hari selepas memberi keterangan. Inspektor Kamal menziarahi majlis pengebumiannya. Dia berdiri di hadapan gambar arwah untuk seketika, kemudian menundukkan kepalanya. "Terima kasih kepada Encik. Kami dapat memecahkan penipuan selama 10 tahun. Inspektor Kamal meletakkan colok dan berpaling. Tahun berganti ke musim bunga 2009. Daniel Iskandar, yang kini di sekolah menengah, menghadapi masa yang sukar. Setiap kali terdengar bisikan di koridor, dia akan menunduk dan berjalan. Dia semakin kerap makan tengah hari seorang diri di sudut padang sekolah. Haris Iskandar tidak dalam keadaan untuk menjaga Daniel. Selepas berundur dari pengurusan, dia mengurung diri di rumah dan tidak bertemu sesiapa. Siti Aminah datang ke Kuala Lumpur. Dia menunggu di hadapan sekolah Daniel dan memanggilnya apabila dia keluar dari pintu pagar. "Daniel." Daniel mengangkat kepala. Seorang wanita yang tidak dikenalinya. "Makcik siapa?" "Saya Siti Aminah, kakak ibu kamu." Mata Daniel membesar. Dia berdiri diam untuk seketika, mencengkam tali bagnya. Daniel pergi tinggal bersama Siti Aminah di sebuah pangsapuri kecil di Shah Alam. Siti Aminah menyediakan sebuah bilik untuk Daniel dengan meja dan katil baru. Suatu petang, Siti Aminah meletakkan sebuah album gambar lama di atas meja makan. "Makcik rasa dah sampai masanya kamu tengok ni." Daniel membuka album itu. Dari halaman pertama, seorang wanita yang tidak dikenalinya muncul. Seorang wanita muda dengan wajah yang ceria tersenyum ke arah kamera.
Apabila dia membelik halaman, terdapat gambar majlis hari jadi pertama. Wanita itu sedang mendukung seorang bayi. Gambar di mana dia menggeselkan mukanya pada pipi tembam bayi itu sambil tersenyum. Tangan Daniel terhenti. Ini, ibu ke? Ya, ini gambar majlis hari jadi pertama kamu. Ibu kamu sedang dukung kamu. Daniel meletakkan jarinya di atas gambar. Dia meraba-raba wajah ibunya perlahan-lahan, tiada ingatan. Dia pertama kali melihat wajah ibunya yang hilang ketika dia berumur 2 tahun, kini pada usia 13 tahun. Siti Aminah meletakkan tangannya di bahu Daniel dan berkata, Daniel, pasal lantai pancutan air yang mendap tu, kamu yang jumpa, kan? Daniel tidak mengalihkan pandangannya dari gambar dan mengangguk. Kalau kamu tak jumpa, ibu mungkin masih ada di bawah tu. Jari Daniel terhenti di atas gambar. Dia mengangkat kepala dan memandang Siti Aminah. Bibirnya bergetar, tetapi tiada kata yang keluar. Dia memeluk album gambar itu ke dadanya. Musim bunga 2009. Pancutan air di Taman Kediaman Hashim dirobohkan sepenuhnya. Tiada apa yang dibina di atas tapak yang telah dikorek hingga ke lantai konkrit itu. Ia dibiarkan kosong. Beberapa hari kemudian, rumput liar mula tumbuh satu persatu di antara rekahan tanah. Inspektor Kamal melawat tempat itu buat kali terakhir semasa menyiapkan laporan penutupan kes. Dia memandang tanah kosong di tengah taman itu untuk seketika. Dia mengeluarkan buku nota dari poketnya dan menulis baris terakhir laporannya. Kes ini bukanlah satu konspirasi besar atau jenayah terancang, tetapi satu tragedi di mana obsesi untuk menjaga maruah sebuah keluarga telah menelan nyawa seorang wanita dan 10 tahun kehidupan seorang kanak-kanak. Dia menutup buku notanya dan keluar dari taman. Pintu pagar ditutup dan angin musim bunga bertiup melintasi tanah kosong itu. Terima kasih kerana sudi mengikuti kisah ini hingga ke penghujungnya. Jika anda sudi meninggalkan komen, saya dah dengar. Ia akan menjadi sumber kekuatan yang besar buat saya. Semoga hari anda juga dipenuhi dengan cahaya dan ketenangan.